Jangan berhenti. Kod ada badan yang tolong rujuk kes kepada NGO zakat. Okey, hari ini saya nak kongsikan kepada anda beberapa institusi keuangan yang lain yang boleh membantu ibu bapa untuk membayar yuran pengajian ataupun bantuan untuk sara diri kepada anak-anak anda selain daripada institusi PTPK. Di mana semua orang sedia maklum, institusi PTPK adalah institusi utama yang memberi pembiayaan kepada pelajar-pelajar yang nak sambut ke peringkat TVET ataupun kemahiran. So tolong bantu saya save video ini, kongsikan video ini kepada kawan-kawan anda dan tolong komen dekat ruangan komen. Mungkin anda yang tengok video ini tahu selain daripada PTPK, apakah institusi yang boleh bantu untuk anak-anak kita, ibu bapa untuk dapatkan pinjaman ataupun dapat bantuan keuangan untuk mereka sambung belajar. Okey, so untuk yang pertama, selain daripada PTPK, yang sekarang ni mungkin orang ramai yang berkatakan tak tahu status, adakah dapat allowance, adakah yuran pengajian dapat diselesaikan. So itu masih lagi dalam usaha daripada pihak PTPK. So selain daripada itu, kepada anda yang mungkin tahu dan mungkin yang belum tahu, selain daripada yuran pengajian menggunakan PTPK, anda boleh juga menggunakan pinjaman ataupun menggunakan akaun 2 KWSP untuk anda bayar yuran pengajian. Cuma tak silap saya, CJ Kemahiran Malaysia tahap 3 minimum untuk menggunakan KWSP akaun 2 untuk bayar yuran. Itu yang pertama. Yang kedua, tak silap saya juga, ada juga badan iaitu institusi koperasi. Koperasi juga memberi pinjaman ataupun memberi pembiayaan kepada anda untuk membuat pembiayaan. Terutama anda nak guna untuk bayar yuran ke, untuk sara diri ke, ataupun sebagainya, anda boleh buat pinjaman ataupun mohon bantuan daripada koperasi. Cuma anda kena jadi ahli, selepas itu anda boleh mohon seperti biasa. Itu yang kedua. Yang ketiga, selain daripada koperasi dan KWSP, anda juga boleh buat personal loan dekat bank. Tapi personal loan ni boleh dikatakan agak sensitif sikit lah, sebab dia sangat committed ataupun anda akan terlalu komitmen sangat untuk membayar tu. Terutamanya ke pihak bank ni, dia ada isu tentang berkaitan dengan rate dan sebagainya lah. So itu salah satu contoh lah yang mungkin anda boleh buat. Yang keempat, zakat. Tapi tak silap saya, zakat ni ada beberapa institusi zakat negeri dia boleh support. Terutama bila dia bekerjasama dengan pihak college, insyaAllah boleh bantu mungkin 60-40%. 60% daripada zakat, 40% daripada institusi latihan kemahiran swasta tersebut. Cuma ada beberapa institusi zakat hanya bagi one off saja bantuan. Mungkin 500, mungkin 1000 dan sebagainya. Itu one off. Itu pun sedikit sebanyak boleh membantu. Keempat institusi yang saya kongsikan kepada anda. So insyaAllah ini salah satu inisiatif untuk anda. Jangan berhentikan anak-anak, tuan-tuan dan puan belajar di peringkat TVET, sebab inilah salah satu option untuk mereka sambung belajar dan dapatkan ilmu.